Kita tengok yang tu punya bot. Kesian tu bot, sailing boat. Ni lah sailing boat dah terkandas, tergolek macam tu. Macam mana ni nak tarik? Itulah. Tunggu air pasang. Sekarang air tengah pasang. Ni guna dia macam mana agaknya? Guna dia mana? Guna dia garuk kepala. Apalah, beli bot baru je lah. Ya ke? Dia daripada sana lah. Sana sailing club. Ui, jauh tu melayang. Mungkin dia hanyut ke situ. Nasib dia hanyut ke situ. Kalau dia hanyut kat batu, tengah-tengah batu, Atas batu tu. ataupun atas batu sini. Sini boleh tarik lah. Masih boleh tarik. Okey lah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat petang hari ni, sekarang ni dah pukul 2 Kita nak memancing sampai besok pagi. Okay, kita tengok tu. Bot terkandas kat sana. Kesian Kesian dia. Ini mungkin kena ribut semalam. Itu macam mana? Dia nak macam mana? Dia nak macam mana? Dah terjadi. Mancing lah, apa lagi? Let's go. Nah. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal aku tak sebelah dia. Terapu lah. Ini ikat terapu. Ira dah tahu teknik dia. Dah nampak? Lagi. Kan? Terapu? Wah. Hybrid lah. Cara tu lah. Alhamdulillah. 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 Oh, finally tak kompau. Jangan sebut dulu. MJ. Alhamdulillah. Finally aku tak kompau. Mata pirate lah tu. Besar. Wah, gulung ni nanti kena cross. Wah, besar. Ini bukan besar punya penipu Besar. Dah cepat. Pari besar. Oi. Cepat. Pari besar. Alhamdulillah. Besar juga ni. Alhamdulillah tau. Ambil gambar nak tunjuk Nadra. Besar. Besar. Besar juga. Besar ni 2 kilo. 2,5. Ini sekilo lagi. Allah. Alhamdulillah tak kumpau. Hasil tangkapan aku yang kumpau men. Betul. Thank you Kak Mama. Alhamdulillah Ma, thank you for the doa Ma. Betul-betul pari keluar Ma. Tekuk Oh, unga. Angkat. Ini kecil kan mau cakap lepas minum dah. Dah, ambil. Ringkis. Okey, sampai. Okey, siapa punya tu lah. Kita ambil. Ni buang kecil kan. Ni boleh masuk batu ke? Boleh. Boleh. Nama pula. Okey lah, ni boleh goreng besar sikit. Tadi kurus kecil kan.
pari apa nama dia pari daun. Call your mommy and daddy. Tak nampak. Macam ni besar. Sembilan. Gupik hari ni. Dia punya besar penipu dia. Besar juga apa? Mana ada. Ni Hmm. biasa je. Boleh Okey boleh. lah, boleh kan? Nyai nak 9. Dia lebih besar betul dah. 3 kg. Berapa? Pari ya, besar. Biru boleh kontrol, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh kok. Lalu yang ini Mana dah macam ni. cakap apa-apa. Baru cakap Pari ni pari. Tadi dia pun. Tak, ni tak bagus. Dul. Ini tak boleh fall. Kalau fall nanti Mana dia- nak Sini, sini. biru boleh lah. Apa tak boleh. Memang boleh dia tak bersabar. Kau Sabar. Tak sabar kau ni. lain sikit. Dah tengok. Duri. Widuri. Memang lah. Duri betul. Apa? 9. Duri. Nampak dah ni lah. Duri hitam. Tahu Memang hilang. Hilang. Bimbang lagi. Macam hujan. Apa mah? Betul. Dia cakap dia. Ikan favourite mama. Ya Allah. Mana? Buntal. Ni besar sikit. Ni okey lah. Ni okey ni besar. Kenapa lah? Tapi dia telan. Kenapa dapat si tekuk ni Apa kan? Ni sedap mah. Putuskan dia lah. Kaki. Berat kan? Dia berat tanya kan? Tak lah. Tak tengok. Tak ada. Pelan-pelan. Tak ada fight lah. Nah, macam pak. Dah hilang. Besar ke kecil? Kecil. Besar punya penipu. Besar punya penipu. Tolong-tolong Dah. pada aku ni. Apa ni? Ikan favourite Irul. Boring lah. Dah lah balik lah. Payahlah macam tu. Excited tau. Nampak kan? Ikan pari lah. Dia tarik tau. Nak awak nampak. Orang apa kan? Dia masuk. Itu kerapu lah. Kadang berapa? Betul. Besar sih. Itu dia. Okay. Alhamdulillah ikan rezeki ya. Ikan lah. Ikan semilang. Bilang. Gemang. Oh, ni masak asam pedas. Syam pedas. Memang baik ni. Ni kalau kena bisa Kalau nak ambil MC. Siapa nak ambil ni? Telan lah. Aku dah lah double mata kail. Ada boleh gunakan dulu. Orang Malaysia orang JB datang sini. Okey. Ini saja tangkapan hari ini. Nampaknya kita main plecit semalam. Dapat kaci 2 ekor dengan ikan debam, ikan debam, ikan ingkris.
Semilang 2 ekor, kentekuk, ketam. Okeylah, berbaloi lah. Berbaloi. Ini saja tanggapan hari ini. Jangan lupa like, share dan komen dan subscribe. Terima kasih. Ting 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 ting. Tunjuk perut dulu. Yes. Okay, ni part 2 ni second part ni ikan. Tadi ikan main plecik ni ni ikan tangkap ni. Itu saja hari ni. Bolehlah berbalai. Aduh. Okay. Kuang kuang kuang.